Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu. Ku tahu banyak mau bicara, ku kan selalu ada. Bisa aja telepon selalu. Oh, selalu. Daging, okey. Gelas. Ayo. Balik sini. Kau tak lama saya kena makan. Mama hari sedih ingat Is. Alah, sedihnya Mama. Ni maknanya 2 hari ni Mama tak makan lah. Tak, tak makan. Mama tak larang nak makan. Mama masih ingat Is je. Mama nak Is yang suap baru Mama selera makan. Okey. Duduk sini balik ya. Tambah berselera lagi lah Puan makan ni. Berselera lagi? Bukan Mama belum makan lagi ke? Belum makan lagi? Dah 2 kali dah. Mak Mila hantar makan kat bilik dia tu masa Cik Azim tak ada. Okeylah, Mak Mila. Is nak hantar dekat Mama ni. Takut dia lapar lagi pula. Terima kasih, Mak Mila. Apa Is senyum? Is nak dari sini balik? Kan? Bukan makan. Macam ni. Is duduk sini balik. Kalau perempuan tu tak nak duduk sini, tak apa, biar dia duduk dengan family dia. Is duduk dengan Mama Tak apa, nanti jumpa sekali pun romantik. Mana boleh Mama. Perempuan tu kan isteri Is. Mana boleh duduk asing-asing. Alah. Is duduk dengan Mama. Kalau tak nanti Mama tak nak makan. Mama tak larat makan, nanti Mama Janganlah. Is sayang dia lebih dari Mama kan? Mama ni apa pula macam tu? Sayang Is pada Mama lain. Sayang Is pada isteri lain. 2 benda yang berbeza Mama. Mama nak Is duduk sini juga. Rumah kita ni besar, Is. Kalau Is tak ada, Mama tak nak mandi, Mama tak nak makan, Mama tak nak buat apa-apa pun. Biar Mama kurus je, biar Mama sakit. Mama ingat Is je. Mama rindu Is je. Okey, Mama tak boleh buat apa-apa lah. Tak boleh lah, Mama tak makan. Oh, tak boleh buat apa-apa je Mama. Ni Facebook boleh online. Mama, Is sebenarnya tahu Mama hari-hari online Facebook ni. Facebook ni memang boleh jadi kawan tau Mama. Tapi dia tak boleh simpan rahsia tau. Is tahu Mama 24 jam online Facebook. Siap like lagi gambar kawan-kawan Mama. Patutnya kalau Mama kata Mama stres, kalau Is stres, satu benda pun Is tak boleh buat. Handphone ni kalau Is tengok muntah tau. Okeylah, Is balik dulu. Is ada tanggungjawab kat rumah tu. Kalau tinggalkan nanti dosa besar. Ya? Mama kalau apa-apa, Mama call je Is. Ya? Ni. Jangan lupa solat. Okey? Balik dulu. Assalamualaikum. Rafiz tak nak ke pergi klinik? Pergilah cek. Mana tahu tulang tu patah ke atau ada apa-apa terjadi kat mata Rafiz ke. Risaulah.
Tak pernah tau Raf kena tumbuk kuat macam ni. Rafiz ni sebenarnya kuat tau. Kuat hati, kuat jiwa. Tak semua lelaki tau sebenarnya yang boleh tunggu perempuan macam Kak Syazah tu. Rafiz ni kenal dia bukan setahun dua. Dari zaman sekolah lagi. Rafiz tak jemu ke? Cinta mana ada rasa jemu, Fira. Tapi tak tahulah kenapa Raf susah sangat nak lupakan dia. Bukannya tak cuba, tapi... Tak apalah. Fira cuba pujuk dia lagi, okey? Tak payah. Nanti dia fikir Raf ni tak gentleman, guna keluarga. Tak payah. Dah lah, tak payahlah cakap macam ni. Tak, ni sebenarnya Raf nak pesan ni. Fira dengan Is tu hati-hati. Sebab Zalif Laim kurang. Nanti Fira balik pergi bincang dengan Is, Ni Fira jumpa Raf. Is tahu tak? Tak, tadi Fira pergi supermarket nak beli barang. Bukan nak jumpa Rafiz pun. Mana tahu Rafiz tiba-tiba call cakap kena tumbuk. Dia fahamlah tu. Bukankah seorang isteri nak kena minta izin suami bila keluar? Walaupun dekat belakang rumah je. Korang okey ke tak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingat awak lama lagi dekat rumah Mama. Dah pukul 8 dah, awak dah solat maghrib dah. Uzur. Tapi kan kalau orang perempuan ni kalau dia tak boleh solat sekalipun, dia tak boleh balik malam. Melainkan kalau ada kerja ataupun hal penting. Awak marah Saya keluar tak bagi tahu awak. Saya cuba call tapi tak dapat. Oh, itulah. Dekat sana line problem sikit. Tapi boleh je awak mesej saya ataupun awak hantar pesanan suara. Jumpa siapa tadi? Rafiz. Dia kena pukul dengan Zalif. Ya ke? Awak, saya nak selamatkan Kak Syazah lah dari dia. Awak boleh tolong kan? Aduh, macam mana? Boleh kan? Kalau pasal bani saya ni, apa pun saya sanggup buat. Tapi bagi saya time sikit, saya nak fikir. Saya bilang ni atas mandi. Lepas tu kita boleh makan sama-sama. Awak? Nanti saya swap awak. Oh, okey. Sebab pula. Cepat sikit sayang, lapar. Tu lapar. Ku kan selalu ada, bisa aja telefon selalu. Oh, bisa aja telefon selalu. Oh. Ini saya pun tahu. Abang dah bagi tahu tadi. Abang susah sangat ke nak hantar satu je pesanan suara? Satu je, tak minta banyak pun. Bagilah semangat sikit kat suami ni. Bos. Sorry bos, dia mental jam.
Yep. Kau rindukan office dapat adikku ni? Apa masalah kau tak gambar ni kat aku? Gambar ni di snap daripada video yang sebenar. Aku dah ada lama dah gambar ni. Dulu kau pernah buat projek Banglo Tuan Haji Firdaus, kan? Kau ingat tak? Kau boleh pula projek sekretari dia sekali. Kau tahu tak dalam bilik tu ada CCTV? Tahu? Tak tahulah tu. Bilik tu ada CCTV. Gambar tu Tuan Haji sendiri hantar aku. Dia start warning aku, dia cakap suruh hati-hati dengan kau. Tapi aku malas sebenarnya nak besarkan isu ni. Dan Iman sendiri pun tak tahu. So? Kau ingat aku bangga ke dengan apa yang kau buat ni? Ha? Kau ni Izman, muka je baik tau. Tapi hati kau busuk. Apa yang kau ingat orang baik nak tengok je kejahatan depan mata? Kalau macam tu berlambak kau jalan dunia ni. Habis tu kau nak aku buat apa sekarang? Tinggalkan Syazana. Aku kena buat silap untuk betulkan kesilapan. Untuk pengetahuan kau, bukan aku yang cari dia tau. Dia yang cari aku. Gerak dulu bekas majikan. Buat apa tu? Tengah buat kopi, Mi. Gula jangan banyak Baba memang macam tu lah. Sampai je dekat tempat baru macam ni, perkara pertama yang dia akan buat, dia akan cari masjid dulu. Tahu, Mi. Tapi kenapalah datang tak bagi tahu Fira? Bolehlah Fira masak best-best sikit. Izman pun tak cakap. Ni mesti pakatan mentua menantu kan? Syahdi ke cakap macam tu. Kami sebenarnya ada urusan dengan tabung haji. Jadi singgah sini sekejap. Kenalah minta permission dengan Is kan? Ini kan rumah dia. Tak apalah. Nanti lain kali Fira masak sedap-sedap. Ajak semua makan sekali. Ajak Kak Syazah sekali. Kenapa ni? Dia buat hal lagi Taklah, susahlah cakap dengan Kak Syazah. Umi ajak borak tak nak, ajak makan tak nak, ajak apa-apa pun tak nak lah. Langsung tak nak bercakap dengan Umi. Umi jangan risau, okey? Sekarang ni Izman tengah settlekan masalah tu sebab dia tahu kelemahan Zalif tu. Yalah. Toilet mana? Toilet tu. Dekat tepi rak tu Terus je, Umi. Kat tepi tu. Mama. Mama nak jumpa Fira? Habis tu, nak jumpa siapa lagi? Aku nak cakap dengan kau ni. Kau dah buat apa dengan anak aku Aku yang boleh dia kecil. Tiba-tiba anak aku dah tak ingat aku. Tak ingat balik rumah. Ma. Kau bagi dia makan benda kotor ni. Betul tak? Ma, Fira tak tahu langsung apa. Tak tahu apa. Apa yang kau tahu? Aku rasalah kau ni kan. Kau ni saja gunakan Izman nak teruskan majlis kau kan? Ma. Nak tutup aib kau, malu kau. Ma, sumpah demi Allah, Fira cuma ikut kehendak Izman je. Tak payahlah. Kau ni nampak baik kan tapi anak aku boleh lupa aku sebab engkau. Kau ingat kau siapa? Kau dengar sini baik-baik Kalau aku tengok anak aku berubah lagi sebab engkau, aku tak teragak cari jalan minta anak aku ceraikan kau. Bukan tak satu, tak tiga. Tiga tau. Memang sesuai dengan kau tiga. Fira, siapa yang bising-bising tu? Nak memerut pun susahlah. Dalam toilet pun boleh dengar. Apa, Umi? Siapa? Tak tahulah kakak mana.
Datang cakap anak dia hilang. Habis tu kau nak aku buat apa sekarang? Tinggalkan Syazah. Aku kena buat silap. Untuk betul kesilapan. Perempuan ni nak apa lagi ni? Okey. Nak jumpa sangat, kita jumpa. Kita explain semua benda. Kasih settle. Semalam ni Sarif nak jumpa aku. Alright, aku akan pakai cik cantik ni. Mana Sarif ni? Takkan dia tipu kot. Ish, tak. No, aku yakin dia datang. Think positive. Mana ni? Kau tak angkat pula. Ku tahu banyak mahu bicara, ku kan selalu ada, bisa aja telepon selalu. Sayang, kenapa ni macam ada masalah je? Ada apa-apa yang tak kena? Sekarang ni kan, saya tak tahu bila masa awak suka, bila masa awak ada masalah. Sebab awak bagi saya hanya satu look je. Awak tak macam Syafira yang saya kenal dulu. Sayang, cuba awak beritahu saya. Sebab saya tak boleh nak teka apa yang dalam hati awak, apa yang dalam fikiran awak tu. Saya tak rasa perkahwinan kita ni boleh bertahan.
Kenapa saya boleh fikir sampai macam tu sekali Sepatutnya kan kita fikir yang baik-baik. Macam mana nak bina rumah tangga yang baik untuk kita, daripada kita fikir benda yang bukan kan. Sebab tu saya ajak awak bangun solat tahajud dengan saya ni, supaya Allah tunjukkan jalan. Macam mana saya tak fikir bukan-bukan? Memang dah confirm dah mama awak tak suka saya. Dia anggap saya ni pembawa malang. Awak dah jumpa mama Mama ni kan. Dahlah sayang, saya rasakan lebih baik awak jangan fikir apa juga masalah yang mama cuba buat tu. Yelah, daripada awak fikir benda-benda tu semua yang boleh membebankan kita, kenapa? Tak elok kan? Ni mama awak tau. Bukan orang lain. Saya minta maaf. Saya tak patut buat awak rasa dilema. Tapi apa yang saya fikir sama macam dia. Saya ni menyusahkan awak je. Hello, Assalamualaikum. Hah? Kak Syazana tak balik lagi? Okey, okey Umi, nanti Is bagi tahu dengan Syafira. Yelah. Waalaikumsalam. You nak apa lagi ni? Zani, I can explain apa yang you nampak dalam semalam. It's Hey, I nampak dengan mata I sendirilah. Look, okay, dengar sini I tak nak kawan lagi dengan perempuan hipokrit, hati busuk macam you. Zali. Dah, jangan cari I lagi. Zali. Kau dah check kat office ke belum? Tan dia pergi outstation ke? Kalau PA Tan Sri, dia mungkin outstation. Tapi sekarang ni dia kerja office je. Selalunya Syazah, kalau nak ke mana-mana, mesti dia bagi tahu Mi. Ni semalam ada orang bagi tahu yang dia balik awal. Balik awal? Budak ni memang nak kena dengan saya lah. Makin kita dah makin berjadi. Bah, sabar please. Kita tak tahu, mungkin Kak Syazah tu ada masalah ke. Mungkin
dia jumpa Zalif. Tak pun Zalif culik dia. Okey, macam ni semua jangan panik. Sebab benda ni baru je jadi kan, kita tak tahu apa-apa. So kita doakan yang baik-baik. Nak buat report pun tak boleh sebab belum 24 jam lagi. Jadi Is rasa biar Is dengan dia pergi keluar cari Syazah. Yang lain semua tinggal kat rumah. Mana tahu nanti dia akan balik. Ya? Pergilah cepat. Tak. Ada kejap. Baba nak ikut. Biar Umi dengan Fira duduk rumah. Ya bang, pergi cari bang. Ya Allah, anak tu bang. Syazah? Amboi. Jalan tak tengok orang langsung Kita susah-susah nak fikir pasal hal dia. Selamba ni naik atas. Tak hormat orang tua langsung. Tak apa, Bah. Biar Fira cakap dengan dia. Baba janganlah marah-marah dia sangat. Okey? Duduk. Sabar. Budak ni buat terkejut orang je lah. You Zalif. Kak? Kak ada apa-apa nak cakap ke? Kalau akak ada masalah, cakaplah. At least explain to Umi dan Baba. Kesian orang dari semalam lagi risaukan akak. Akak kena tukar department kan? Kalau akak bosan kerja kat situ, let me know. Akak berhenti biar Fira cari kerja lain. Rezeki kan boleh cari kat mana-mana. Akak, please lah. Janganlah macam ni. Say something, please. Akak cuma nak cari ketenangan diri je. Akak dah break dengan Zalif. Kau suka lah kan? Kau memang tak suka Zalif tu kan? So, there you go. Kak, Fira sebenarnya... Dah lah. Fira keluarlah Kak. Akan tidur. Penat. Tolong cakap kat semua orang, jangan kacau Akak, okey? Okay, Umi. Apa-apa Fira call tau. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Love you. Love you too. Waalaikumsalam. Saya call Umi. Tanya pasal Kak Syazah. Umi cakap Kak Syazah tu memerap dalam bilik je. Oh. Baba marah juga ke? Taklah. Baba tu kalau dia marah sekejap je, tu pun sebab dia risau. Saya ni tengah risaukan Kak Syazah. Yalah, Hasan jangan risaulah. Kak Syazah tu kan garang, tegas. 2-3 hari nanti okey lah. Cuma sekarang ni kena bagi dia masa sikit lah untuk dia move on. Apa pun paling penting, dia dengan Zalif tak ada apa-apa. Itu je sekarang ni. Kan? Awak? Esok saya mula kerja balik tau. Okey. Okeylah, saya pergilah tidur. Kenapa Tiap-tiap malam awak suruh saya tidur dulu? Sebab... Yelah, saya tahu kalau saya kat rumah, saya bukan tidur diam. Kan kemas sana, basuh situ. So, saya penat. Pergilah rehat dulu, tidur. Kau nak melincung keluar? Melencong? Kalau awak takut saya melencong, awak ikat diri saya kat awak.
Tak ada, saya melencong. Kuang-kuang saya melancong. Saya harap awak tak rahsiakan apa-apalah dari saya. Macam mana awak rahsiakan yang mama awak cakap saya ni malang? Janganlah ungkit benda tu. Sayang. Kenapalah aku cakap macam tu dekat dia? Dosa tau bandingkan suami dengan orang lain. Hello sayang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak, hari ni saya tak jadi tahu jumpa klien. Okay. So? Awak ada lalu kawasan ofis saya tak? Kalau ada, singgahlah. Boleh makan lunch together ke? Lunch? Okey saya. Oh, maknanya sayang call saya ni sebab nak ajak lunch lah. Okey. Tak apa nanti. Lepas ni nanti saya pergi ambil awak Okey. Love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Adik Fira. Mama nangis. Ya Allah. Sihat? Lama tak jumpa, sihat. Alhamdulillah. Comelnya adik abang dah pakai tudung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sini Abang Nani sihat? Sihat. Siapa pula lelaki ni ya? Bila awak balik? Saya tak dengar apa pun. Awak tengah engage dengan Umi mana nak dengar? Kenapa awak tak datang? Saya risau tau. Saya datang. Tapi saya nampak awak dengan lelaki lain. Kami mesra lagi. Allah. Tak, itu Abang Danish. Dia abang sepupu kesayangan saya. Baru balik dari Sarawak. Iyalah tu. Tak pernah nampak pun dia. Kalau betul awak sayang dia sangat, mesti dia ada masa kita kahwin tu hari. Tak ada kan? Dia tak dapat datang. Sebab dia offshore. Kita orang ni mesra macam adik-beradik. Yelah, saya kan tak ada abang. Awak boleh tak awak jaga sikit perasaan saya? Saya ni suami awak tau. Cuba awak bayangkan awak kat tempat saya. Saya nampak isteri saya dengan lelaki lain. Kenapa dengan awak ni? Pasal tu ke awak tak muncul? Biar saya tertunggu-tunggu. Awak cemburu Yalah, at least bagi tahulah saya. Jujur. Mana saya tahu dia nak datang, tiba-tiba muncul macam tu je. Ni saya pegang-pegang tangan semua. Depan orang ramai macam tu. Awak tahu tak benda tu haram? Dia bukan mahram awak, tahu tak? Izman, sejahir-jahir saya ni, saya tahu apa tu hukum. Saya tahu batas saya sebagai isteri. Tapi kalau awak menyesal dengan perangai saya, awak kena ingat tau. Awak yang nak kahwin dengan saya. Saya turutkan. Tapi kalau cinta memang tak wujud lagi, bila-bila masa pun saya boleh minta awak lepaskan saya. Sayang.
Ya Allah, kenapalah aku cakap macam tu dekat dia? Syazah. Raf tahu Syazah masih marah lagi. Jadi kalau Syazah nak tengking kat Raf ke, nak pukul macam selalu, Raf rela. Asalkan... Asalkan? Asalkan Syazah okey. Dah lah, Raf. Rafiz, kau tak payah nak ambil berat pasal aku ni tak? Aku tak pernah minta simpati dari kau kan? Dan sebelum ni, aku tak pernah layan kau baik tau. So, Syazah, awak nampak tak sihat tu. Raf hantar? Dah pukul 1 pagi tak masuk bilik lagi. Takkan merajuk sampai tidur asing kot. Man. Man. Iman. 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 Ah, bangunlah. Okey tak? Okey. Saya mengigau kot. Sorry sayang sebab kacau sayang tidur. Awak memang selalu mengigau macam ni Tak pernah dia. Tak pernah lah. Saya dengar awak sebut nama Iman. Bukanlah sayang. Mungkin sayang salah dengar kot. Saya sebut ikan kot, ikan. Awak saya belum pekak lagi tau. Awak ada buat apa-apa ke dengan Iman? Saya nak buat apa kat dia? Kenapa awak tiba-tiba tuduh saya macam ni? Sebab awak sayangkan Iman Sebab tu awak tuduh saya macam tu? Tak tahulah, saya rasa macam awak ada simpan rasa dengan saya. Fair ke? Awak tahu semua pasal saya tapi saya tak tahu pasal awak. Sampai sejak bila awak jatuh cinta dengan saya pun awak tak nak cakap. Awak sebenarnya masih cinta dan ingatkan Iman lagi kan? Kenapa awak tak pernah beritahu saya? Dahlah, tidurlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Isman. Ya. Awak nak sarapan apa? Saya buatkan. Tak apalah. Lagipun awak nak masuk ofis kan? Saya breakfast kat ofis jugalah.
kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu kau bisa aja telepon selalu. Oh, ku tahu banyak mau bicara, ku kan selalu ada. Bisa aja telepon selalu.